baru-baru ini, anak kepada pelakon AB Abadi dan Norman Hakim iaitu Marissa Diana mengambil pendekatan menyelesaikan gemelur rumah tangga secara peribadi dan bukannya melalui media sosial. Marissa 20 tahun turut meminta orang ramai menghormati keputusan tersebut dan memohon maaf sekiranya perkara itu menimbulkan salah faham dalam kalangan masyarakat. Dalam pada itu, menerusi sebuah hantaran di media sosial miliknya, Marissa turut mendapat perhatian ramai apabila memuat naik foto di kawasan perkuburan dipercayai milik cahaya mata yang pernah dikandung. Jelasnya meskipun tidak berkesempatan untuk menjaga bayi tersebut, dia tetap akan menjadi pelindung kepada anaknya itu. Sebelum ini, suami Marissa iaitu Aslam tampil membuat permohonan maaf secara terbuka terhadap AB menerusi satu hantaran. Jelas Aslam 26 tahun pernah membuat permohonan maaf secara peribadi kepada AB, namun memahami ibu mertuanya itu mahu dia melakukan secara terbuka. Selain itu, Aslam menjelaskan sebelum ini berdiam diri kerana sedar banyak melakukan kesilapan kepada semua pihak. Bagaimanapun, AB menuntut Aslam memperincikan kesalahan yang pernah dibuat sebelum ini. Difahamkan Selasa lalu AB meluahkan rasa hairan apabila ada pihak yang meminta memohon maaf kepada Madu Marissa iaitu Umi Shah Mazlan. Malah pelakon berkenaan mempersoalkan permintaan itu, sebaliknya meminta menantu Aslam perlu datang memohon maaf kepadanya. Namun AB menegaskan supaya mana-mana pihak tidak menekan AB untuk bersuara. Untuk rekod, Marissa dan Aslam telah bernikah di Songla, Thailand pada Disember 2023. Manakala Aslam dan Umi Shah telah mendirikan rumah tangga pada Julai 2020. Bagaimanapun, mereka telah bercerai pada September 2023 dan kembali rujuk ketika dalam tempoh edar. Hasil perkahwinan Aslam dan Umi Shah dikurniakan 3 orang anak iaitu Hud 4 tahun, Noh 3 tahun dan seorang bayi perempuan yang berusia 2 bulan. Manakala bersama Marissa, pasangan ini belum dikurniakan anak. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun diharapkan agar konflik ini dapat diselesaikan secara baik dan terus berjaya dalam kerjaya masing-masing.